dalam kesedihan kita membaca atau mengikuti berita berkaitan tentang tragedi atau kemalangan yang menimpa pelajar-pelajar UPSI, tragedi bas di Greek baru-baru ini, ada satu perkara yang begitu membuatkan kita rasa insaf, kita rasa terharu, malah membuatkan kita rasa kagum sekali, iaitu salah seorang daripada yang terkorban ini, Allahyarhamah ini, dalam keadaan dia memeluk Al-Quran, dan diceritakan pula oleh pemandu van jenazah bahawa beliau tak pernah tercium bauan harum seperti ini melalui pengalamannya yang lepas. Dia kata harum, bau wangi sungguh. Dan ada juga yang mendakwa dekat kawasan kemalangan tersebut pun dikatakan berbau harum, berbau wangi. Dan ya, sedikit sebanyak kita percaya bahawa seseorang yang kehidupannya sentiasa berdamping dengan Al-Quran, malah Allahyarhamah pun seorang yang begitu komited dengan Al-Quran. Bukan sekadar dia hafaz Al-Quran, malah dia tulis kembali ayat Quran. Dan saya percaya kawan-kawan di luar sana yang menghafal Quran pun, bagi kita cara nak mengukuhkan hafalan kita adalah sering menulis kembali, tulis mula. Tapi tulisan dia pun cantik, bagaikan mushaf yang sempurna, elok tulisannya. Dan meninggal dunia dalam tragedi tersebut dalam keadaan memeluk Al-Quran. Maka saya teringat akan hadis yang mana Nabi SAW, Nabi menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik di kalangan kamu, orang yang paling bagus sekali dalam kalangan kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Quran. Kan, Masya Allah. Maka terbuktilah kemuliaan yang Allah Ta'ala tunjuk pada orang yang betul-betul komited dan bersungguh dengan Al-Quran. Malah dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut, yub'asu kullu abdin ma mata alaihi. Kata Nabi, seseorang itu kelak akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia, bagaimana dia mati, maka begitulah dia dibangkitkan kelak di padang mahsyar ataupun di hari akhirat nanti ni. Maknanya kalau dia meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran ataupun sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dia dibangkitkan nanti juga dalam keadaan yang sama, sedang bertalbiyah, sedang baca Quran. Maka begitulah juga, tidak mustahil Allahyarhamah meninggal dunia memeluk mushaf Al-Quran, maka begitulah juga dia dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita dengan Al-Quran? Anda suka video di channel ini? Boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.